bulan Ramadan ni ramai para ibu mengambil upah menjahit ataupun mengambil tempahan kuih-kuih raya ni. Jadi ibu-ibu ni juga yang akan menyediakan makanan waktu sahur, waktu berbuka. Jadi ada mereka yang tidur mungkin kurang sebab dah kena bangun seawal pukul 4 pagi kan. Jadi pada pandangan doktor lah ataupun doktor boleh kongsikan macam mana kita nak kekal tidur yang mencukupi sepanjang Ramadan ni dengan aktiviti-aktiviti tersebut. Sebenarnya kan cakap pasal tidur bulan Ramadan ni memang tidur kita akan terganggu kan sebab bulan ni lah yang mana kita nak solat malam. Kan? Kita nak tidur tu macam baru je balik masjid dah nak tidur dah. Kan kita macam scroll lah phone dulu, nak buat benda-benda lain dulu, tahu-tahu dah pukul 1, pukul 5 nak bangun dah sahur, pergi kerja mengantuk kan. Tapi sebenarnya kita bagi saya kita memang kena lawan lah benda tu. Kena lawan benda tu. Maksudnya cuba juga untuk tidur walaupun tidak mengantuk. Sebab tidur ni sangat penting. Dia regulate kita punya hormon. So bila kita tak cukup tidur, hormon kortisol tu akan melonjak naik. Kita akan jadi pemarah. Pemarah. Orang kan kadang kita tengok kawan kita yang puasa garang-garang marah-marah kan, bengis-bengis kan. Maksudnya tak cukup tidur kan? Ya, satu sebab dia lapar, satu tak cukup tidur. Jadi tidur ni memang akan mempengaruhi mood seseorang. Selain pada tu, waktu tidur tu lah sebenarnya badan kita nak replenish sel-sel kita semua kan. Kita punya otak nak berehat, otak kita nak simpan memori apa yang dah berlaku hari tu waktu tidur. So kalau kita tak cukup tidur, kita akan jadi pelupa. Jadi banyak sebenarnya kebaikan tidur ni. Orang ingat tidur ni macam tidur je, tapi tidur malam memang perlu berkualiti. Satu tips saya supaya macam mana nak tidur nyenyak malam, jangan makan lewat malam, makanan berat. Maksudnya waktu more lah. Kalau bulan Ramadan ni waktu more tu lah. Jangan ambil makanan yang berat. Kita buka puasa makan berat, more tu sekadar nak rasa-rasa sikit boleh. Sebab kalau kita makan berat, sistem penghadapan kita perlukan masa untuk digest, at least 4 jam. So kalau you makan pukul 10, you makan pula nasi biryani contoh. So pukul 2 baru settle digestion. So you takkan tidur, dan kalau you tidur waktu tu, perut you akan kembung, akan ada masalah digestion. Lepas tu tak selesa, kita nak beribadat tak selesa, nak puasa tak selesa, badan rasa tak kena kan. Jadi cuba untuk tidak makan makanan berat pada lewat malam. Kalau perlu makan waktu berbuka tu.